Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari pasukan TKRS SK Seri Tiram, Tanjung Karang, Selangor. Hari ini kami akan mempersembahkan 4 jenis ikatan dan simpulan asas. Saya Amanina. Saya akan menunjukkan cara membuat simpulan buku sila. Simpulan ini digunakan untuk menyambung dua tali yang mempunyai saiz atau diameter yang sama. Ia sangat berguna dalam aktiviti pertolongan cemas untuk mengikat atau mematikan ikatan anduh serta mengikat bungkusan supaya kemas. Simpulan ini mudah dibuka semula selepas digunakan. Saya Arisha. Saya akan menunjukkan cara untuk membuat simpulan bunga geti. Simpulan ini berfungsi untuk menyambung dua utas tali yang tidak sama besar saiznya. Contohnya antara tali perahu dan tali kapal. Selain itu, ia juga digunakan untuk menyambung penjuru kain pada tali, seperti ketika mengikat bendera pada tali bendera. Saya Aulia. Saya akan menunjukkan cara membuat ikatan manuk. Ikatan ini digunakan untuk mengikat tali pada batang kayu, tiang atau pancang. Ia juga merupakan permulaan dan penamat yang paling penting bagi hampir semua jenis ikatan gadget. Ia juga digunakan untuk mengikat kemah pada batang kayu. Saya Juwita. Saya akan menunjukkan cara untuk membuat ikatan silang. Ikatan ini digunakan untuk merapatkan dan mengikat dua batang kayu yang bersilang berbentuk X. Ia sangat penting dalam aktiviti membuat gadget perkhemahan dan membina pioneering seperti jambatan, menara atau rak kasut untuk memastikan struktur tersebut kukuh dan stabil. Itulah 4 jenis ikatan dan simpulan daripada kami. Semoga kemahiran ini dapat dipraktikkan demi semangat jati diri pasukan. Sekian, terima kasih.